Kali ini saya nak share resipi roti puri. Roti puri adalah salah satu makanan kegemaran saya. Cara buat dia sangat-sangat senang, lebih kurang macam kita buat kulit kari puff. Untuk resipi roti puri ni saya tak pakai yeast tau, dia menggelembung sendiri. Ini saya cicah dengan sardin. Resipi sardin pun saya ada sertakan sekali dalam video ni. Jadi kena tengok sampai habis. Ni saya menggunakan 1,5 cawan tepung gandum, 1 sudu teh garam dan 2 sudu makan minyak masak. Dan air setengah cawan, masuk sedikit demi sedikit. Lepas itu uli sampai jadi dough. Lepas itu rehatkan selama 30 minit. Ini selepas 30 minit dan saya potong kepada 8 bahagian. Tabur sedikit tepung supaya tak melekat. Sebelum nak canaikan, kita bulat ke semua dough ni. Supaya masa kita canai nanti dia bulat cantik. Selepas habis bulatkan semua, tekan-tekan canai. Ni sudah jadi dah, sekarang kita panaskan minyak. Untuk api saya menggunakan api sedang dan pastikan minyak tu sudah betul-betul panas. Selepas itu kena simbah bahagian atas supaya dia menggelembung cantik. Bila sudah menggelembung jangan lupa terbalikkan. Roti puri saya sudah siap. Sekarang saya nak share cara saya masak sardin. Tuangkan sedikit minyak untuk kita menumis bawang putih, bawang merah dan halia. Bila tumisan sudah naik wangi, masukkan sardin. Selepas itu saya tambah sedikit sos cili dan sedikit gula merah. Dan tak lupa juga tomato. Kalau korang suka pedas, korang letaklah cili. Macam saya tak makan pedas. Lepas tu saya tabur daun ketumbar. Sardin kalau letak daun ketumbar memang sangat sedap. Korang cubalah. Masakan saya sudah siap. Korang kalau suka dengan video saya, jangan lupa follow.